Sebab dalam hadis yang sahih disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara ni kalau ada dalam satu rumah, mana malaikat rahmat dia takkan masuk, ambil amalan orang dalam rumah tersebut. Satu, iaitu rumah yang ada belanjing. Tapi kita pernah dengar juga, keluar daripada mulut orang alim, Masya Allah, anjing ni kalau lawa boleh bela, dia kata. Sebab anjing lawa, dia kata. Orang bertanya, Ustaz, macam mana hadis tentang perkara ni yang Nabi sebut sahih, malaikat rahmat tak masuk rumah orang belanjing? Dia kata lawa tak apa, dia kata. Lah, lawa pun anjing, buruk pun anjing. Bila Nabi kata tak boleh, tak boleh lah. Jangan nak bagi konak, bagi boleh. Ulama kata tak boleh, tak boleh lah. Jangan nak bagi konak, bagi boleh. Seolah-olah kita ni lebih hebat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang keduanya, iaitu rumah yang ada patung-patung dan gambar-gambar yang bernyawa. Sama ada gambar itu berbentuk manusia atau gambar itu adalah gambar yang berbentuk haiwan. Malaikat rahmat tak masuk rumah kita, tuan-tuan. Semayang dalam rumah tu, amalan dan orang isi dalam rumah itu tergantung. Tuan-tuan perasan tak, orang tua kita dulu, kalau waktu majlis kematian, dia akan terbalik semua gambar-gambar dia. Gambar askar pencen, kan? Kita pun tanya, Poh, pasal apa semua gambar-gambar ni Poh terbalik, kan? Malaikat tak masuk. Sebab dia faham bahawasanya malaikat hanya tidak masuk pada hari kematian. Walhal Nabi kata, apabila rumah yang ada gambar-gambar yang bernyawa, sama ada gambar binatang ataupun gambar orang, maka malaikat rahmat tak masuk dalam rumah tersebut dan mengambil amalan dalam isi rumah tersebut. Tuan-tuan kena pastikan gambar-gambar kalender dan sebagainya. Ini kena pasti, tuan-tuan. Maka ulama berbahas dalam masalah ini berkenaan dengan patung-patung mainan anak-anak. Maka ulama mengatakan bahawa itu adalah diharuskan kerana patung-patung tersebut tidak dimuliakan. Tak mulia lah. Kerana macam teddy bear, kejap kan cucu kita baling kot ni. Macam ada satu patung dia kadang-kadang dia bawa tidur, tuan-tuan. Dia bawa tidur, dia bau pun datuk tak larat. Baling dalam sungai, timbul ikan lampam, tuan-tuan. Dia punya patung hak busuk tu, mana boleh buatlah tuba ikan, tuan-tuan. Yang tu tak apa, kata ulama. Lepas tu kalaulah ada gambar-gambar yang bernyawa di dalam rumah kita, balik daripada selepas kuliah ini, wajib kita turunkan. Kalau tuan-tuan sayangkan gambar, tak sayangkan amalan, maka tak kisahlah. Saya tak nak turun lah gambar. Ustaz, gambar ini dia ada memori, Ustaz, nostalgia, dia kata. Tuan-tuan nak kekalkan nostalgia, tuan-tuan kekalkan, tak apalah. Tapi malaikat rahmat tak masuk dalam rumah tersebut. Lepas itu apabila kita lihat malaikat sentiasa keluar masuk di dalam rumah kita, isi, jiwa isi dalam rumah tersebut adanya sakinah. Adanya sakinah, ketenangan, Masya Allah. Dan yang ketiga, rumah yang tidak didatangi tetamu, ataupun jarang-jarang tetamu datang. 3 bulan sekali baru tetamu nak datang. Jaga, tuan-tuan, rumah kita kalau macam tu.